palsu, semua tu palsu. Semua. Bukan satu, bukan dua. Semua palsu. Kalau boleh semua bukti-bukti yang dibawa, semuanya palsu. Semua tak betul. Inilah sebenarnya bukan kerana mahkamah kita tak bagus. Bukan kerana hakim-hakim kita tak bagus. Bukan kerana peguam-peguam kita tak bagus. Panggillah peguam sebagus mana sekalipun, tapi semuanya akan ditolak. Kerana apa? Kerana ini adalah pendakwaan politik. Pendakwaan politik matlamat menghalalkan cara. Yang penting keputusannya ialah Najib mesti pergi penjara. Najib mesti dimalukan, mesti pergi penjara, karier politik dia mesti hancur. Tanam habis-habis. Itu matlamat dalam politik prosecution. Tak kisahlah, kau bagilah hujah. Apa sekali hujah pun bagilah. Bawalah bukti apa pun. Raja Arab bawa datang, Jolo pun bawa datang, panggillah semua. Akhirnya, semuanya akan ditolak sebab ini adalah politik prosecution. Kalau ini bukan politik prosecution, pasti semuanya yang terlibat dalam skandal 1MDB dan SRC International akan dihadapkan ke muka pengadilan. Semua, bukan hanya Datuk Seri Najib Tun Razak seorang. Tapi persoalannya, kenapa hanya Datuk Seri Najib Tun Razak seorang? Betul tak?